garing je punya cucur kita hari ni. Hari ni kita buat cucur crab stick. Korang bayangkan makan cucur yang crunchy kat luar, lembut dekat dalam waktu petang-petang. Resipi dia sangat simple dan sangat senang nak cari bahan dia. Bolehlah korang cuba nanti. Jom kita cuba dalam siri 2 minit satu resipi bersama Cik Sayang. Untuk jemput kita hari ni, kita akan pakai air panas, campurkan dengan crab stick, ada beberapa bahan lain. Lepas tu kita gorengkan ni. Kita perlukan dalam 2 cawan tepung gandum, kemudian setengah cube pati ikan bilis, masukkan juga sedikit garam. Kemudian kita boleh masukkan irisan bawang merah dalam 1 genggam daun kucai. Kemudian kita ambil kita punya crab stick, potong lebih kurang macam ni dan masukkan dalam adunan kita. Untuk air, kita perlukan air panas. Masukkan sikit-sikit dulu. Air panas yang akan buat kita punya cucur lebih crunchy dan juga lembut dekat dalam. Korang gaulkan, lepas tu korang masukkan lagi kita punya air. Dengan cara macam ni, kita boleh kontrol kita punya adunan supaya tak cair sangat. Dia sedang-sedang elok, lebih kurang macam ni je. Bila dah siap gaul, kita boleh gorengkan kita punya cucur crab stick. Masukkan sedikit demi sedikit. Kemudian bila dah garing atas dan bawah, korang boleh angkat. Lepas tu siaplah kita punya cucur crab stick. Sangat simple, sangat mudah. Korang boleh enjoy untuk minum petang ke. Kalau nak try goreng malam-malam pun boleh. Awak cuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.